Untuk peniaga-peniaga yang pakai kenderaan diesel, kalau rasa terlalu beban sangat dengan harga minyak yang tengah naik kau-kau ni, dekat Pro 2 abang ada idea, ada cadangan untuk peniaga-peniaga kecilan, okey, bukan peniaga-peniaga yang terlalu besar. Contoh, nampak ni arus. Okey, arus 7 tempat duduk ni apa yang korang boleh buat, okey? Abang tunjuk kat belakang ni okey, nampak seat ni korang boleh lipat. Okey, seat ni boleh lipat. Seat ni actually boleh baring, boleh buka je ni, okey, boleh lipat. So belakang ni boleh letak barang. Okey, lebih kurang 500 lebih liter lah. Tapi kalau perlukan space yang lagi besar, apa yang korang boleh buat, okey, ni nampak seat ni boleh lipat bagi baring macam ni. Yang ni korang boleh buka terus, maksudnya dua seat belakang ni boleh buka, so korang boleh dapat space yang lagi besar. Pada masa yang sama beza. Okey, saya tunjuk belakang nampak bonnet dia memang besar lah. So kalau untuk peniaga yang kecil-kecilan, boleh pakai beza ni untuk naikkan barang apa semua. Tapi kalau masih tak cukup space, korang boleh buat apa? Korang buka je pintu ni. Okey, seat ni, okey, kita boleh bagi baring habis. Nampak boleh bagi baring. So belah sini pun boleh juga. Bagi baring habis lah. So kalau korang tengok daripada sini, nampak dia dah baring habis dah, sampai ke depan. So boleh masuk barang banyak. Okay, so ini adalah solution lah, bukan untuk peniaga yang besar-besar, tapi peniaga yang kecil-kecil, yang dah orang kata apa, rasa terlalu beban. Okay, harga diesel sekarang dah sampai RM5 lebih kan. So ini adalah hanya satu cadangan daripada saya lah. Okay, so kalau ada nak tanya apa-apa berkenaan kereta ke, ataupun nak tengok kereta ke apa ke, boleh contact abang, insyaAllah saya akan assist awak. Yang penting pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.